Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk TV ni, mainboard ni dia, yang ni kalau kat TV ni ada satu mainboard ni. Yang ni kita panggil 3 in 1 board lah. 3 dalam 1 board. Biasa kalau TV lain dia ada 3 board, tapi ni dia skipping. Maksud dia ada 3 in 1 lah, 3 in 1 board. Sebab apa dia panggil 3 in 1? Sebabnya dia combine power supply, mainboard dan juga board untuk display sekali dalam satu board. Ada 3 board lah sebenarnya, dia combine satu board. Jadi kita panggil 3 in 1 board. Ok, kalau tengok di bahagian ni, ok, yang ni AC masuk sini. Ok, dia akan tukar ke DC gunakan rectifier ni. Ada diode sini, kat sini diode. Yang ni dia pakai BRL 207. RL207 maksud dia 2 ampere diode, 2 ampere diode. Ok, ada 4 biji. Maknanya ni adalah full wave rectifier. Kemudian di bahagian input AC tadi akan ada satu fuse 3.15 amp. Boleh tengok ni warna merah tu, T3.15 amp fuse. Kemudian masuk ke bahagian filter semua, baru dia masuk ke rectifier. Keluar rectifier masuk ke kapasitor untuk smoothkan DC. Ok, kemudian untuk switching, bahagian switching dia pakai MOSFET dengan nombor tu JCS 12N65. 12N65 maksudnya 12 ampere 650 volt. Ok, MOSFET sini untuk switching. Transformer, okay, transformer untuk step down. Di bahagian step down sini, kemudian keluar daripada transformer dipecah kepada dua bahagian. Satu standby untuk voltage standby untuk bahagian mainboard, macam 5 volt, 3.3 volt, 1.2 volt. Dia akan pecah ke bahagian sini. Kemudian kat sini ada optocoupler. Optocoupler ni dia berfungsi sebagai feedback. Kalau ada shorting bahagian mana-mana bahagian output, dia akan offkan signal untuk MOSFET ni. Dia akan matikan transformer ni untuk selamatkan kepada penambah bahagiannya. Ok, untuk MOSFET ni dia ada driver dia. Untuk switching dia pakai satu IC tu, IC 2D1. Nombor dia 8AD0 berapa tu. Ok, ada komponen tu untuk switching. Ok, dan di transformer ni dia ada bahagian primary, dan bahagian satu lagi ni untuk supply IC ni lah. So, untuk supply ke IC ni dia gunakan sebelah sini. Kita tengok tu VCC ground. Okay, untuk supply ke IC ni, jadi power supply ni dia ambil daripada transformer ni. Okay, untuk primary main voltage ni atau 310 volt tu kita sambung dengan MOSFET. Okay, dia keluar sini, kemudian dia feedback balik masuk sini. Kalau normal bahagian output, jadi bahagian sini dia akan bagi switching lah, signal switching. Kemudian keluar transformer, dia pecah pada dua. Ok, dia masuk lagi MOSFET. Ni diode sorry, ni diode, ada simbol diode situ. Kan ke bahagian sini. Bahagian sini untuk backlight, untuk lampu. Okay, lampu TV LED.
LED TV tu, lampu dia backlight. Okay, ada satu IC ni dia pakai untuk backlight. Tu boleh tengok nombor dia. 99 OZ9902 DGN untuk backlight. Dah ada 4 kabel. 4 kabel sini, dua ke backlight, dua backlight dia dia parallel kat sini. Okay, kemudian masuk ke mainboard. Mainboard keluar sini. Ni aku repair ni 1.5 volt, 1.2 volt untuk bahagian mainboard, 12 volt untuk supply ke skrin. Untuk hidupkan skrin biasanya pakai 12 volt. Okay, kemudian untuk speaker, kat sini sama dengan speaker sini, ada 2 biji, left right. Okay, dia gunakan IC power amp TPA 3136D2. Untuk bahagian power amp ni. Okay, untuk model TV ni ni 40L3750V. Okay, tu sedikit sebanyak cara kerja mainboard TV ni lah. Okay, TV ni aku dah repair dah 2 tahun lepas, mungkin lebih lagi. Sekarang ni dia datang balik dengan masalah yang sama. Sekarang ni aku ambil yang positif ni, dan ambil dekat IC ni atas tu, tapi voltage ni drop 4.3 volt je dah. Aku tak ambil, mungkin IC ni dah rosak, aku tak keluar IC, aku ambil dia terus kat sini 5 volt sini. Ok, masuk ke converter, turunkan ke 1.5 volt dan masuk ke main IC dia lah, 1.5 volt. Macam tu lah. Ok, jadi settle TV ni pun dah hidup. Sejak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.